Menteri Indonesia dakwa durian buah kebangsaan mereka. Kami tak kisah pun. Cuma janganlah sebut nama Malaysia kan. Bila anda menyebut nama Malaysia, saya terpanggil untuk menjawab pernyataan anda. Okay. Saya akui sebagai rakyat Malaysia saya tak kisah. Dan sebagai rakyat Malaysia mengakui sebab apa Indonesia negara yang luas dengan kapasiti penduduk hampir 280 juta dan tanah jajahnya luas, kan? Dan pengeluaran durian pada 2024 hampir mencecah 2 juta tan. Itu di Indonesia, berbeza dengan negara kami, satu negara yang kecil, kan? Satu negara yang cukup kecil dengan pengeluaran hampir 59 ribu tan pada 2024 dengan pasaran niaga melebihi 500 juta. Itu yang telah direkodkan. Yang tak direkodkan banyak. Cuma apa yang tak sedapnya anda menyebut nama Malaysia, kan? Malaysia tak sepatutnya menjadikan buah durian ini sebagai buah kekebangsaan sebab negara anda lebih luas. Kan? Itu kami tak kesah pun. Dan kami tak pernah mengatakan buah durian ini buah kebangsaan. Cuma kami nak bagi tahu atas inisiatif anak-anak muda kami yang belajar di pusat pertanian telah mencipta klon banyak durian. Antaranya musangking, durian kunyit, durian montong, duri hitam, tangkai emas, kucing tidur, banyak lagi lah yang telah kami patenkan dan diakui oleh pihak dunia. Ini saya nak bagi tahu, kan? Dan ini yang saya nak bagi tahu. Dan pasaran terbesar ke negeri China, ke negara China dan negara-negara yang lain. Itu durian kami telah sampai ke sana. Situ. Cuma anda nak mengakui buah itu buah kebangsaan anda, jangan sesekali petik nama Malaysia. Jadi tak seronok saya nak mendengar. Saya baca tadi. Tadi saya baca mengatakan Malaysia tak sepatutnya mengatakan yang durian ini sebagai buah kebangsaan. Kami tak sebut pun. Cuma kami mengakui Indonesia pengeluar durian yang terbesar. Itu kami akui lah, kan? Dan kami tak kisah. Pada Indonesia selamat berjaya dalam industri durian.